Dia dapat rezeki besar, duit banyak, tapi dia dikhianati oleh keluarga sendiri. 15 Ogos 2025, seorang atuk berumur 60 tahun bernama Curtis Dixon pergi ke kedai pajak. Dia nak gadai cincin kahwin dia sebab elektrik rumah dia dah kena potong. Di luar kedai tu dia nampak seorang lelaki buta minta tolong. Atuk ni pun tolong lah. Lepas tu dia masuk dalam kedai, gadai cincin dia dan lepas tu dia sedekahkan duit kat lelaki buta tu. Noh, sekali atuk tu kena prank. Wah, kena babe. Tak ada hujan, tak ada ribut. Ini Zakari aka MD Motivator, seorang influencer yang famous gila. Zack hadiahkan atuk tu 1,000 dan video tu pun terus viral. 6 hari lepas tu, Zack jumpa atuk tu lagi sekali dekat tempat yang sama depan kedai pajak. Kali ni dia hadiahkan 5,000. Lepas tu kedai pajak tu pun tak nak kalah. Owner kedai keluar bagi cek 2,500. Tak habis lagi, hari yang sama Zack bagi kejutan 100,000 tunai dan sebuah kereta baru. Yang ni bukan duit dia tapi hasil sumbangan orang ramai. Atuk menangis happy gila, tak sangka kebaikan kecil dia boleh bawa rezeki yang besar macam ni. Tapi 11 hari lepas tu, hidup atuk ni berubah lagi. Seorang perempuan yang tidak dikenali datang minta tolong, katanya kereta dia rosak. Atuk ni pun pergilah tolong. Sekali dia kena game, dia kena lauk, dia dipaksa keluarkan duit, lepas tu keretanya di barbecue. Nasib baik ada orang dengar dia jerit, sempat selamatkan dia sebelum barbecue. Bila polis siasat, rupa-rupanya keluarga sendiri. Hari ni atuk Curtis masih hidup dan 5 orang ahli keluarga dia dah kena tangkap. Fuh, seram. Rezeki besar datang dengan ujian besar.